Adakah anda pernah rasa beban di hati yang amat sangat, seolah-olah tiada siapa yang mampu faham? Perasaan sesak dan kesepian itu, ia berat. Kita semua pernah merasakannya, kan? Ia adalah sebahagian daripada perjalanan hidup kita di dunia ini, penuh dengan cabaran dan ujian yang ada kalanya melampaui batas kekuatan kita. Dalam kepahitan dan keputusasaan itu, kita sering lupa ada satu tempat untuk meluahkan segalanya. Nabi Ayub, dalam kesedihannya yang mendalam, berkata di Ayub bab 7 ayat 11, "Saya akan bercakap dalam kesedihan saya akan mengeluh dalam kepahitan jiwa saya." Ini bukan sekadar luahan, tetapi doa yang jujur dan tulus kepada Tuhan. Allah Maha mendengar. Dia tidak mahu kita sembunyikan kesedihan kita. Malah, Dia menjemput kita datang kepadanya, meluahkan segala-galanya tanpa perlu risau. Kerana di matanya, setiap rintihan kita adalah doa yang didengar. Jadi, jangan takut. Curahkanlah isi hati anda, kerana Dia sentiasa mencintai dan mempedulikan anda. Amin.